buffet sama makan pagi ni. Okay, ni kita punya sarap dan banyak lagi makanan. Okay, buat hal nanti kita ambil makan dulu lagi sarapan. Sekarang pukul 7.50 waktu Stockholm. Waktu Finland. Okay, makan dulu guys. Okay, kita dah buat lepas sarapan. Jadi kita dah sarapan. Okay, lepas tu tengok luar dah terang nampak. So ni kita dekat open sea, di perairan apa tak nama dia kan, kira open sea besar agak lah. Ini jatuh, minta maaf orang tak kenal kau. Jatuh memang bye-bye lah belakang. Balik tunjuk sikit. Tapi tu lah, kenapa basah ni kita tak tahu. Ke ombak ke, ataupun dibasahkan ke, ataupun hujan, kita tak tahu. Ni punya bot penyelamat dia. So ni kalau apa-apa hal terjadi, okay, naik kapal kan, tak ada apa-apa pun nak tunjuk. Kira dalam je kan, kalau kita dah tunjuk. So ni agak angin sejuk ni, kita belah tepi tak kena angin sangat. Kalau belah depan sana memang sojok kau-kau. Tapi tak ada, sejuk-sejuk lah, angin dia sejuk. Sejuk. Ni dia punya nama kapal dia ni. Okay, tak ada apa lagi. Let's go. Kita dah dekat sampai lah, lagi 2-3 jam dari bakal sampai insyaAllah. Jom kita tengok dekat belakang deck, belakang kapal. Selagi dia kata boleh jalan, kita jalan je. Tadi ada lah buat duduk kat bawah santai. Ni restoran dalam. Okay. Sangka belakang dia dah gelawar. Semalam gelap, jadi nak jalan pun entah, malas nak jalan kan. Sebab tak nampak apa-apa hari ni ha. Tengok. Nampak sikit dekat belakang. Belakang kapal. Kapal tengah bergerak ke arah Finland. Mana belah sana Sweden, ni Finland, belah sana Estonia. Belah sana Estonia. Ada berada tengah lepak. Maknanya pergerakan dia laju ni je lah. Kita tak tahu berapa knot dia. So belakang ni tak ada angin sangat lah. Kalau kita ke arah depan lagi banyak angin. Lagi banyak angin lah. Lagi kuat angin. Luncur. Kita lagi berapa jam nak sampai lah. Kita nak berkemas-kemas lah. Ni view lah dari dalam kapal. Ini sipap dia.
Ni menu-menu dia kita boleh tengok kat sini lah sebelum kita nak masuk. Apa harga semua ada. Daging dia, daging babi ke daging apa tak tahu. So ni kedai-kedai yang dalam yang ada yang buka. Satu yang kita dah tahu awal tu tak buka lagi. Okay, ni dekorate dalam dia. Boleh tengok kan? Oh. Sini dia punya teks dia kira banyak arak, rokok, coklat. Tu je. Beli. Barel pada kita dah nak habis masa lah. Sekarang dekat pukul 9 lah kot. 9 ke pukul 8 lebih. Sebab kita akan sampai dalam pukul 10 lebih. So kita nak balik bilik, kemas-kemas, siap-siap. Pergi beli kitchen sekejap. Ini tempat pintu masuk kita awal tu. Sini. Kita dah settle kemas-kemas barang. Thanks for one day untuk kita lepak, untuk kita menginap di dalam cruise. Ni jangan tengok tu. Okay, kita semua dah clear barang, kita check barang, tinggal semua kemas sikit. Tengok jangan ada barang tinggalkan kenangan saja, jangan tinggalkan barang. Okay, let's go. Okay, dia dah sampai 13 tingkat lah. Dia boleh bawah sekali. Kat bawah gajah. Okay, lift. Dah nak sampai ni. Kita keluar lift dia, kita betul-betul nak sampai di Port Helsinki. Kita akan sambung dekat sini kot rasanya. Kita dekat Olympia Helsinki, nama dia punya port. Agak tenang sikit Helsinki. Orang batu kat sini. Tengah tunggu menyambung connector kat situ. Yang kat belah sana. Sudah sampai guys. Thanks for one day memories in the cruise from Sweden to Finland. Let's go. Alhamdulillah kita dah turun daripada ni, kita punya Silja Serenade punya ni. Kita dah turun dekat Port Helsinki. Lepas tu kita dah sampai tu, dia ada mesin untuk beli public transportnya. Jadi public transport tu dia kira satu hari 10 euro, 2 hari 20 euro. Tapi dalam online kalau kita beli 2 hari 15 euro. So kita beli online lah. Kita tengah set up dulu sini. Set up dulu. Lepas tu so kita boleh naik public transport ke mana sahaja dalam masa 2 hari. Sebab kita dah beli online punya tiket. Kita dah beli date untuk tiket untuk 2 hari terus. Okay, nanti kita ambil lagi. Lancur. Dah berjaya naik tram. Sekarang menuju ke arah bandar ni. Ni dia punya tram. Okay, kita dekat Kapotori. Tram seperti biasa dekat Europe, tak ada yang menarik pun, biasa. Saya ada cari-cari semua. Okay, nanti dekat kita dah turun bandar, nanti kita akan update lagi. Okay guys, let's go. Kita dah turun tram ni. Kita jalan dulu sebab kita nak check in hotel pun tak boleh lagi. So hotel pun arah tempat lain lagi.
So macam biasa jalan dia share dengan kereta, bas dan tram. Okay. Dan sekarang on the way nak ke hotel. On the way ke hotel. Oi, jalan dia macam shit tu nak tarik beg. Jalan dia shit. Jalan dia shit. Macam ni pula. Okay, ni dekat square tengah-tengah dia. Kalau kita tengah tarik beg, kita tak ada mood nak cerita apa-apa. Tak ada ni. Nanti kita letak beg, tenang sikit baru kita ni. Ni hotel ni. Hotel kita lah. Ni hotel. Bangunan-bangunan lama. Mall. Sekadar update. Kita dah naik train. Review sikit trader. So dekat sini dia ada 3 jenis pas. Zone A, B, zone A, B, C, D, dia zone kena beli by zone lah. Okay, kita bagi kita dekat dia. So kita dekat dalam train menuju ke zone B. Ni sekarang kita berada kat zone A. Kita nak menuju ke zone B. Okay. So tak ada apa lah. Kita tengok review luar. Ada apa. Dia macam KTM. Ni KTM lah ni. Dia banyak budak-budak art kat sini. Budak art. Di Taman Tema. Tak tahu lah function hidup ke tak, operasi ke tak musim-musim sejuk ni. Tapi biasa musim sejuk ni ada orang jalan hidup je. Okay, ada park-park. Finland ni dia terkenal dengan negara yang paling bahagia. Tak tahu apa yang bahagianya. Tenang lah. Okay, tak ada apa-apa. Nanti kita update lagi. Kita dah turun dekat Malmi station ni. Kita turun dekat Malmi station. So kita berjalan kaki untuk ke hotel kita. Kita try check in awal. Tengok macam mana berjadi. Kalau tak boleh check in pun kita tinggal bag. Dia nasihat ada lift. Kita naik lift. Tu lah hotelnya kat situ. Dekat. So nanti kita tengok kita sampai sana kita update lagi. Let's go. Stesen Malmi ni ada atas dia ada bas, bawah dia ada KTM. Ni hotel kita orang. Hotel dia dekat je. So tolak lah. Kita try nak tengok boleh check in tak. Kalau tak boleh check in, kita tinggalkan bag dulu. Lepas tu kita jalan je. Tak tahu lah check in dia pukul berapa. Tapi apa hal ada benda-benda baik kita update. Ni port santai ni. Port santai ada. Berat mat. Tolak bag. Selalunya video tak siap sebab menolak bag lah. Okay, kita dah sampai. Nanti kita update. Tapi kita tolak dulu sampai dalam. Tengok dalam ada apa kat reception dia. Sebab dia self check in. Self check in segalanya kena buat sendiri. Kena masukkan kod. Nak masuk pintu ni pun kena pakai kod lah. Allahu. Okay, kita buat check in dia. Cari hari juga macam kita dekat Denmark. Self check in. Tidak dapat kad baru boleh access semua benda ni semua. Okay, tu tempat makan dia, breakfast. Check in.
Tengok kita daripada mana. Kita cerita dimaklumkan check in boleh pukul 3 petang. Sekarang baru pukul 12. Mat lagi 3 jam. Lepas tu dia kan self check in kan. Jadi dia tak ada reception lah, nak tinggalkan bag. Aduh, pisang Mat. Kita try tengok kalau ada rezeki kita boleh tinggalkan bag. Kalau self check in ni memang kena ikut masa dia lah. Dia tak ada budi bicara lah. Okay, tu lah. Kita sekarang dah pisang nak letak bag kat mana je. Nak jalan tu dah boleh jalan, tapi nak bag ni letak kat mana. Okay, nanti apa-apa kita update lagi. Penginapan ni dia sediakan tempat movie, game. Dia sediakan kita PS5 guys, PS5. Dia studio sini. Dia studio, so dia ada tempat-tempat chill dia. Dia ada pool. Tempat-tempat lepak dia. Ada pool. Tempat cakap telefon. Tempat working space. Sudah ada banyak game-game lain. Game lain. Dua anjing dia tengah tunggu kat luar. Owner tengah buat makanan. Okay, tu je. Itu je yang ada kat sini. Okay, agak baik kita kat luar tu. Kita tak dapat check in lagi. Pukul 3 kan. So kita jangan buang masa. Kita nak jalan dulu. Cari kedai makan. Jom. Dia punya, kita boleh beli kat sini ya. Apalah, nanti kita tengok. Boleh buat kopi tu RM1 harga RM1.50. Tak apa, nanti kita cuba je. Betul, Pindan ni bandar mewah. Dia kata moden. Jom. Ni kalau kita dah keluar, nanti kita kena balik pukul 3. Sebab apa nak tunggu kad untuk buka pintu ni balik. Kalau ada rezeki kita boleh masuk awal, kita boleh masuk awal. So lepas makan dekat kedai tu, Citir, kedai ayam macam KFC Muslim punya. So kita dah makan, nak tunggu pukul 3. Belum pukul 3 lagi, sekarang baru hampir pukul 2. Lagi sejam lagi. So kita akan jalan-jalan area dia sini. Kita akan tengok sini macam banyak Muslimnya community kat sini. Sebab surau, masjid ada dekat-dekat semua. Adalah 3-4 juga. Lepas tu kat sini pula banyak geng-geng orang kulit hitam kan, yang Muslim ya. Mungkin orang dari Somali ke apa, tak tahu lah kan. So sini memang kawasan perumahan. Tenang. Jauh daripada kesibukan bandar. Tenang kat sini. Kita akan jalan-jalan sikit, tengok apa ada kat sini. Kita dah dapat check in pukul 3 dah sekarang. So ni dia punya benda-benda kemudahan yang boleh kita pakai. Dia ada 16 tingkat. Ni Airbnb ya. Macam rumah, macam apartmen, kondo. Oh, dia boleh pakai kalau kita nak ni. Iron ada, boleh pakai lah. Iron board ada. Mantap. Melengkapi. Okay, kita dapat rumah kita dah 404. Bukan blok 404 Okay. Tak muat pula. Okay, sebiji rumah Rumah studio.
Oh, dia ada kitchen semua, mantap. Mantap. Ada tingkap, ada ketil, ada selimut. Lagi apa dia? Oi, dia macam dia punya ni. Ni dia punya peti lengkap semuanya. Okay. Tong sampah dalam laci Oh, dia ada mesin basuh pinggan. Ni kalau jenis malas memang bagus. Basuh baju tak ada. Tengok dalam tandas ni. Oh, tandas dia ada bidet Dia ada pipe shower. Cun. Okay. So ni baju kot, almari baju sebab dia ada cermin kat sini. Takkan almari kasut ada cermin. Okay, tu je. Okay, kita pun dah dapat masuk kita dengan tenang. Let's go. Dia kat sini ada iron board, vacuum, dekat. Okay, kita ambil. Ada steamer punya iron. Lepas tu ada hair dryer semua dekat. Lepas tu pusing. Ada. So memang rumah dia orang menyediakan perkhidmatan ini. Okay, ni bilik kita orang. Let's go. Ni yang diberi gym. Macam-macam kan gym dia tak kosong. Gym dia tak kosong guys. Lepas tu dia boleh connect bluetooth. Kita nak buka lagu kat sini kan. Memang cun complete. Okay, ni laundry dia. Siapa letak spender kat sini ni? Free kan? Free tu. Okay lah, nak basuh. Ada. Iron board pun ada, steamer ada, drying. Ni, try. Oh. Bilik panas tu bilik ni. Dia memang boleh sidai terus kalau tak nak pakai dryer. Mantul guys. Memang mantul. Ni untuk kasut. Macam kita tengok dekat Kiruna. Kasut semua. Kasut boleh banyakkan kasut kasut ke jaket situ. So ni dia punya tengah-tengah dia. Ni kawasan perumahan kat sini. Rumah sebiji. Tiba-tiba ada rumah. Padahal situ rumah flat. Tiba-tiba satu rumah kat situ. Rumah dia rumah flat. Apartment. Flat tinggi. Ni apartment. Airbnb dia buat. Lepas tu yang ni jadi rumah biasa lah. So itu lah ulasan untuk kat kawasan rumah penginapan kita orang. Okay, bye. Dah tua dah Airbnb ni. Dia banyak lengkap semuanya. Hari malam kita tengok sekarang kita nak keluar dulu tengok pusing dunia dulu. Pusing dunia lah, pusing bandar. Nanti kita update lagi. Kita dekat Grand Station Helsinki. Ni dia punya metro KTM tukaran kat sini lah. Nampak macam mewah kan. Dia gunakan warna kuning-kuning. Sekarang baru pukul 4.30 guys. 4.30 tu dah kira pukul 7 malam. 8, 7. So selalu pukul 9 dah tidur. Hari ni kita nak tidur lambat sikit sebab kita ada 2 hari je last untuk dekat luar negara. Dekat last dekat bla bla Lapland ni, Skandi ni kita ada lagi 2 hari saja kat sini. Ni mall dia. Ini stesen dia. Okay, kita dah naik tram ke Olympia. Mungkin ke Olympia sebab kita dah beli pas waktu 2 hari. Jadi kita berdalih lah naik ke mana pun. So kita duduk dalam tram sekarang ni. Tram pun kena ikut lampu isyarat. Okay? Ingat dia tram dia boleh langgar je. Minta maaf.
Mak, sana ada tram juga. Kira kemudahan transport dia banyak ke tram lah. Tram, metro. Dan efisien lah, laju. Banyak, sekali jalan tu 2 cargas. Tak ada delay-delay. Melainkan kalau ada accident kot, baru dia delay. Mantap. Dalam public ni kita takut nak rakam sebab apa, takut ada yang tak menjaga privasi diorang. Diorang tak suka kena rakam. Ada je. Okay, let's go. Luncur. Okay, ni tempat kita first turun tadi ni, nampak Sirja tadi. Sirja Serenade. Okay, tadi kita tak nampak ada Ion Malaysia, Ion Finland. Jadi kita tengah naik tram ni, kita nak turun dekat tempat kita jalan kaki tadi lah. Tengok, mantap. Okay, baik. Luncur sampai satu tempat ni. Tadi kita naik tram ni, kita dah sampai satu market, Christmas market dia ni. Dia orang panggil market lah, market. Kita akan jalan sepanjang jalan ini. Dia dah nak tutup dah ke? Aku rasa dia nak tutup dah tu. Dia buka daripada petang kan, daripada siang. Sebab dia orang dah kemas-kemas ha. Ni ada jual ikan. Cik ikan je tengok. Ni salmon soup ada. Salmon soup. Ni ada kapal untuk sightseeing. Sebab dia memang dekat lautan Baltik rasanya. Dia ada pisau, macam-macam pisau ni. 55 euro. Ni dalam dia macam ni. Kat sana, jom kita tengok dulu. Pernah menjadi sebab. Okay, jadi kita nak pergi satu kedai makan ni sebelum dia tutup. Let's go. Let's go. Market. Market dah lama. Dia style kau ke. Macam tadi open kan. Dekat luar ni dalam bangunan ni. On market. Uptown lah, uptown. Jangan cerita mudah lah. Makan, dia tempat makan-makan ni sebenarnya. Kita ada jual souvenir-souvenir sikit. Okay. Kita ni je tanduk dia. Tanduk reindeer. Anak-anak. Kentang. Diorang banyak kerasangan juga kat sini. Ni jual daging-daging.
Ni apa? Oh, reindeer snack. Sini banyak reindeer. Dia ada caviar. Kaviar. Tengok, dia ada banyak. Dia ada bulu. Ul. Oh, sini banyak caviar lah. Kita tak tahu lah cara nak rasa caviar tu macam mana. Caviar. Ni lah, reindeer. Kita nak try makan reindeer. Kita tak tahu lah mana ada. Kita nak try. Dia ada reindeer soup, salmon soup, reindeer meatball. Semua berkait dengan reindeer. Reindeer ni apa lah ni? Macam ni lah. Apa tak? Rusa ketuk. Mungkin tadi lah aku dia harga dia rate bawah 15 euro, 16 euro paling tinggi. Okay, 16 euro paling tinggi. Okay, yang kasar-kasar punya, yang besar-besar ni makan tak habis punya ni 24 paling mahal, 24 euro. Okay, kita pun tak tahu nak makan apa lagi. Nanti kita ambil Daging rusa, salmon soup. Dia nak rasa daging rusa bos, for the first time ni makan. Okay, kita nak cuba daging reindeer rusa kutuk. Apa rasa dia? Ke macam daging biasa je? Tak tahu, sebenarnya dia daging lembu je. Okay, kita akan cuba rasa. Let's go, kita akan cuba daging reindeer ni. Dekat sini tak ada fork and spoon, the fork and knife. Okay, bismillah. Dia ada banyak hidangan, dia ada dengan nasi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok apa rasa dia. Bismillah. dia tak kiranya. Dry. Dia ada rasa lain sikit. Dia ada rasa lain sikit. Dia bukan macam rasa daging biasa. Miss, add on this one. Serius, dia ada rasa lain. Sedap ke tak? Rasa lain tu? 31.9. Okay. Kalau daging dengan kambing akan rasa lain kat kambing. Ni kalau kambing lain, kambing lain dengan reindeer, dia akan rasa reindeer tu lain. Serius. Macam mana cakap? Tak tahu lah. Tak tahu saya tak. Makan je benda dah 192 RM53. Berapa? 1.5. Okey, dua ni 1.5. 1.50. Tu rasa. Dia akan rasa lain daripada kambing. Boleh. Komen. Siapa? Asangdu. Ini sup salmon. Sup salmon.
makan dengan roti. Lagi. Siapa suka makan salmon memang ngam. Sedap. Sedap ke? Kena pula panas. Kena panas pula. Salmon ni sedap. Sebab dia masak sikit kan, dia boil. Selama ni kita orang makan salmon mentah yang kena bubur black pepper, bubur garam. Ini yang masaknya memang okay, sama macam selera. All town. Alhamdulillah we done. Kita dah settle makan ni tadi. Kita dah ulas sikit tadi pasal makan tu, jadi tak perlu ulas lagi lah. Ni kita nak beritahu kata kita dah kenyang saja. Dan kita nak pergi berjalan-jalan kat luar, ambil angin malam guys. Dia tadi kita masuk ke sana, pusing ke sini, lepas tu kita makan jap, singgah makan tu. Lepas tu dah kita keluar. Let's go. Nampak style kan? Pada tembak lampu biru tu. Tu tandas. Lagi tandas ke? Tandas. Jom jalan. Silap kena bayar kena bayar lah. Biasa masuk tanda kat sini satu dirham, $1, €1. Ni reindeer punya tanduk. Dia jual €150. Ni patch baik ni. $6, $3. Tengoklah, sebab kita esok ada satu hari lagi kot terasa nak membeli, nanti kita beli. Sebab kita dah beli dah, tapi kalau terasa nak beli, kita beli nanti. So kita akan jalan ke sana lah kalau kita rajin. Sebab kita dah kenyang sangat. Ya Allah, Alhamdulillah. Kita dah makan daging rusa kutub. Nanti kita jalan-jalan. Ni gelap di sini, tak ada apa, tak nampak. Okay, kita dekat Christmas market yang kedua. Kat sini je kita ada bau cookies. Dia ada bau cinnamon. Tapi tu lah, tahun ni dia lambat untuk salji. Biasa diorang kata kat sini salji, tapi tahun ni tak ada, dia hujan, dia basah-basah. Mungkin lambat salji ataupun salji tu tak sampai. Masak guys. Nanti jangan lupa saksikan YouTube saya YouTube saya. InsyaAllah bakal keluar. Okay, ni dekat dia punya fountain. Oh ya, beratur, viral mungkin. Okay, ni fountain dia. Fountain tanpa air. Tolong jangan rakam, dia malu. Dia malu, jangan rakam. Ni apa, kuda laut Kuda laut. Sea whale. Kita nampak bangunan besar tak ada tadi yang. Okay, sekarang kita dekat square dia. Tu kot tempat kita jalan tadi. Petak. Okay, ni dia punya street. Square street. Tak sejuk guys. No need glove. Tahu tak apa, dia orang kata sejuk sedap lah. Tak sejuk. Sejuk sedap ni. Tak sejuk. Pakai benda ni. Ini kira sejuk sedap lah. Mungkin dalam 8 mungkin. Tak sejuk lah. Light. Okay. We don't need this. We want snow. Bukan Amy. Bukan, kita dekat Central Helsinki. Dari sini kita boleh ambil train untuk yang long distance train ya. Ni insyaAllah kita doakan next trip. InsyaAllah next trip Okay, so sini memang sesak sikit lah, busy area. Dia banyak train untuk ke tempat-tempat dekat ada, untuk tempat jauh ada. Satu lagi, Finland ni dia easy. Nampak macam easy lah. Easy to see a dog.
Tapi harga dia mahal sikit tu ni. Kita cerita sikit, RM31 banyak macam ni untuk smoothies. So ni untuk long distance dia. So senang nak cari dia punya tempat nak pergi. Tempat ni airport boleh. Tak rumit, tapi yang rumit dia nak sebut dia punya nama tempat tu berbelit lidah, nampak duduk atas ni. Kira dia macam kalau kita dekat Frankfurt ke agak susah sikit, rumit, banyak sangat dia punya ni. Okay, kita dah tak ada apa-apa lah untuk hari ni. Kita let's check out. Okay, kita dah sampai rumah kita. Kita tak ada benda nak sebab kita dah tertekan play. Ini makanan-makanan yang kita masih ada. Peti ais dia. Untuk decorate untuk rumah yang kecil, kita boleh buat peti ais macam ni. Oh, ni freezer atas. Okay, let's go.